Hai 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 hai. Hai hai hai. Good evening kucing. Good evening kucing. Tengok. Pagi tadi VTT cuacanya cerah. Ini dah kemendung guys. Jom. Kita menggunakan jalan menuruni Hilton Hotel dan tengok apa yang berlaku di sini. Jom. Just nak sharing lah ya. Masa muda dulu, masa crazy dulu, sini kita ada sensor. I don't think they have sensor lah. Dulu ada sensor. Dulu ada in-house bar dalam ni. I think yang tinggal cuma gerbang kereta lah. Ni ada sensor. Dan sensor tak lagi lah. Itu I don't think ada lagi sensor dalam ni. Sensor. So sensor ni tempat orang minum lah. Minum dan sebagainya. Ada ceritanya. Okay, ada ceritanya lah. Nanti saya ceritakan suatu hari nanti lah. One fine day I will tell you the story. Ya, agak lucu. Okay. Oh, Jumanji. Jom kita bawah. Hello guys. Okay, ceritanya macam ni. Masa muda dulu, ya di sini. Di sensor ni. Masa muda dulu adalah segolongan remaja. Anak orang kaya, anak orang kaya ya. Jadi dia baru pulang daripada Australia, just came back from Australia ya. So bawa lah pergi jalan-jalan dengan friends dia. So I don't know lah, friends dia menipu dia ke, nak bully dia ke ataupun apa ke. So they drink. Bawa lah dia friends minum di sensor ni, minum sampailah ke pukul 1 pagi. Sensor ni dia sampai 1 pagi. Kemudian nak pulang. Bila nak swipe card Viva ke? Card Viva ataupun dah max out. Jadi bila max out, remaja perempuan ni panik macam mana sampai manager Hilton, manager Hilton ke ataupun yang berjaga malam hari itu, manager malam hari datang ke sensor. Dia tanyalah macam mana ni, how you gonna pay the bills. So perempuan tu pun call parents dia. Okay, dan parents dia menghantar driver dengan cash. So bayarlah cash. So all the drinks dia bayar menggunakan cash. Bayangkan. So itulah dia cerita dia. So apa nak buat lah, itu biasalah budak-budak tahun 2000 berapa tu, 2013 kah 12 kah macam tu. Around that area lah ya, Okay, so itulah dia. Kecoh, sangat kecoh guys. Inilah cerita dia petang hari ni. Di mana budak-budak remaja dulu yang rasa diri dia kuat, keluarga kaya semua tu. So bila dia spend duit macam tu, minum, ujung-ujung tak terbayar, parents yang kena bayar. Sebaik anak orang berada lah, datuk saya rasa, anak datuk. Jom kita pergi waterfront tengok apa berlaku. Olo guys, tengok ni keadaan ni, tengok cuaca mendung. Tengoklah air dia pun dah semakin menaik ni. Nampak kayanya lah air dia ni. Dan hujan lagi. Tetapi aktiviti jogging riadah tetap diteruskan walaupun hari nak hujan. Diteruskan pada hari ni. Itulah keistimewaannya di Kuching Sarawak ni, waterfront ni. Now semua dah berjogging semua. Inilah keadaannya. Gelap. Tengok mata bendera Sarawak berkibar dengan megahnya. Tapi cuaca ni agak membimbangkan lah. Ni baju Sarawak lama tu. Kalau anda ada bajet, boleh pergi sini lah, boleh try James Brook Restaurant and Cafe. Kalau ada bajet lah, boleh cuba ya. Dan juga replika kapal perahu tambang ni, boleh cuba kalau ada bajet lah. Hari ni bahaya ni guys, makin gelap ni.
makin nak gelap hari ni, makin nak mendung. Kita pun kena berhati-hati kot ni, laju jalan. Kita nanti sampai ke bus stop dah hujan dah. Okey, kenapakah kebanyakan warga emas banyak berjoging? Satunya kerana menjaga kesihatan. Mungkin masa muda tak ada masalah. Mungkin masa muda mereka bekerja saja. Kadang ini ada masa di rumah sebagainya. Baguslah aktiviti untuk bersenam. Lagipun kalau kita brisk walk macam ni, brisk walk ni pun consider sebagai bersenam. Tapi dalam kapal. Tapi dalam keadaan yang perlahan lah. Bunyi horn kapal tu, Sarawak River Cruise. Bunyi horn tu tadi, tu bunyi horn tadi. Oh, semakin kurang orang, semakin tak ramai. Hari biasa mungkin, hari biasa. Okay, keadaan sungai, update dia. Semakin nak hujan ni, semakin mendung ni. Tengok, gelap-gelap dah hari ni. Jadi berhati-hatilah menaiki Johanna Bridge. Johanna Bridge ni cuma kabel lah, cuma menggunakan kabel. Jadi agak bahayalah kalau kita berjalan pada waktu-waktu seperti ni lah. Di waktu-waktu yang nak hujan ni guys. Jom. Ini pemandangan di luar Old Court House. Atap lama ni, tengok desain lama. Atap pun dah berlubang weh. Aduh, sayang tak dipelihara. Ini adalah warisan tau, tak dipelihara. Dulu saya ingat ada game of skate sini. Di sini ada game of skate dulu orang buat. Dan aktif dengan acara di sekitar Old Court House ini, dengan acara kedai makan sini semua aktif. Tak tahu kenapa berlaku seperti ini. Tengok pokok besar ni. What a nice view. Sayang tak dijaga dengan betul lah Sarawak ni. Ya, sayang. You tengok atap tu, boleh diperbarui, boleh di restore balik atap ni. Atap lama ni kata lama. Atap yang lama lah, masih bertahan. Hopefully management ke apa ke Sarawak Tourism Board ke tolong jaga tempat ni guys. Sayang. Jadi the Old Court House cuma ada kedai makan common, roots dan juga denden. Itu ajalah yang menyewa di sini, lain tak ada. Sayang guys. Tengok parking dia. Parking untuk yang datang lah. Sayang. Should be under Roxy. Kalau Roxy ambil ini mungkin ada okey sikit lah, terurus. Ini bukan promo tapi saja aja. Untuk Chinese New Year nak ada reunion dinner, nak buat dekat hotel ni, boleh lah. Ni boleh reunion dinner starting 1598. Satu meja untuk 10 orang 1598. Private gathering 3 meja 1888. Booking sekarang lah, boleh booking. Cubalah booking 1000 lebih. My goodness, untuk family dinner saja 1000 lebih. Waterfront Hotel, boleh cuba. Apa-apa pun, terima kasih kerana joining, terima kasih kerana menemani saya ni. Pagi VTT, petang VTT. So at least lah konten yang menarik untuk anda yang nak datang ke Sarawak. Boleh datang pada, bukan untuk bulan ni musim hujan. So datanglah pada musim-musim yang bukan hujan untuk merasai keseronokannya di Sarawak. Di Kuching Sarawak. Kalau datang pada bulan ni hujan, nanti tak ada chance untuk pergi ke tempat menarik lah. Itu adalah nasihat daripada saya ni. Jadi I tinggalkan you guys dengan pemandangan ini. Terima kasih, jumpa lagi kita esok untuk Good Morning Kuching esok guys. Ya, jaga diri. Pada anda yang tinggal di kawasan yang banjir, jaga diri semua ya. Bye. Di 60 view. Alright, jom jalan. Terus finish video. Take care guys, bye bye. Berikan ku kesempatan hari ini untuk mencapaikan kalimat sebenar. Berikan ku kesempatan.